Nak khabar, ramai orang salah faham. Dia fikir gini, kalau kita melakukan dosa besar, faham, selagi tak kena hukum hudud, Tuhan tak terima taubat kita. Salah tu. Hukum hudud tak ada kaitan dengan pelaku dosa. Hukum hudud ni hal kerajaan. Pelaku dosa tak ada kaitan. Dia dengan Allah, bukan dia dengan hukum hudud. Hukum hudud ni kerajaan. Kalau mu jadi kerajaan, kena laksanakan hukum hudud. Mu tak buat hukum hudud, mu kena jawab di akhirat nanti. Adapun pelaku jenayah, dia sama ada kena hukum hudud atau tidak, yang wajib atas dia ialah bertaubat, bukan wajib kena hukum hudud. Faham? Orang yang melakukan dosa zina, minum arak dan lain-lain lah yang ada hukum hudud, dia bertaubat kepada Allah. Dalam dunia tak kena hukum hudud. Faham? Allah terima di akhirat. Jangan fikir bila kena hukum hudud selepas di akhirat, salah. Yang melepaskan kita di akhirat taubat, bukan hudud. Hudud ini wajib atas kerajaan, bukan wajib atas pesalah. Orang yang melakukan zina, lelaki, perempuan dan laki-laki, bila sabit kesalahan, fajlidu, hendaklah kamu semua hukum sebat atas keduanya. Allah kata fajlidu tu, faham? Hendaklah kamu sebab tu. Kamu tu siapa? Kamu tu kerajaan, pemerintah, sultan, raja, bukan pelaku salah. Jadi orang yang jadi kerajaan wajib laksana hudud. Orang yang melakukan jenayah wajib bertaubat. Kita punya mindset sudah salah. Kalau kita buat jenayah seperti berzina, tak mesti kena hukum hudud. Kalau tidak, dah lepas kita dah akhirat, salah. Sama ada kena hukum hudud atau tidak, tak ada kaitan, bergantung pada taubat atau tidak. Kalau kamu tak kena hukum hudud tapi sudah bertaubat, Allah maafkan kamu. Kalau kamu kena hukum hudud dan kamu bertaubat pun Allah maafkan kamu. Tetapi kalau kamu kena hukum hudud, tak taubat apa, hudud pun hudud lah, aku takut apa, aku peduli apa, tak taubat apa, kena hukum hudud, akhirat tidak dapat keampunan Allah. Bukan hudud yang mengampunkan dosa dia.